Al-Quds bukan sekadar kota batu dan bangunan. Al-Quds adalah kiblat pertama umat Islam dan tempat berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Di sanalah berdirinya Masjid Al-Aqsa, salah satu daripada 3 masjid yang paling mulia. Namun, di sebalik kemuliaan itu, Al-Quds adalah kota yang terus diuji. Ia menjadi saksi air mata dan darah, penindasan dan penjajahan, pengusiran dan penghinaan. Di sana, kanak-kanak terjaga daripada lena bukan kerana jam pengerah, tetapi kerana bedalan yang mengena ayahnya dan teriak adik-adiknya separuh nyawa. Di sana, para ibu mendidik anak bukan hanya supaya menjadi cerdik pandai, tetapi agar tabah, sabar dan terus cekal. Saudara dan saudari sekalian, Al-Quds bukan isu bangsa, bukan isu sempadan semata-mata. Bahkan ia adalah isu iman, isu kemanusiaan dan isu maruah. Siapa yang membela Al-Quds, maka dia telah membela nilai-nilai keadilan, keamanan dan hak asasi manusia. Kita mungkin tidak mampu menghunus senjata, tetapi kita mampu menghunus syiar ilmu, kesedaran dan doa yang tidak pernah padam. Kita mampu menyumbang dengan kefahaman, pendidikan, pemulauan dan menyentak dunia bahawa kebenaran itu tidak boleh dibungkam. Dengan nama Allah, dengan rasa kasih kepada Rasulullah SAW, hari ini kita berjanji bahawa Al-Quds tidak akan pernah hilang dari hati umat ini. Selagi tangan masih menadah langit, selagi lidah masih menutur kalimat, dan selagi hati masih berzikir dan percaya, Al-Quds akan tetap hidup.